أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat serta izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat-Nya dapat lagi kita sama-sama melaksanakan solat fardu zuhur sebentar tadi. Alhamdulillah, diikuti dengan pengajian ataupun kelas tazkirah atau kuliah zuhur kita pada tengah hari ini yang biasanya kita akan makan kedai-kedai santapan-santapan, tapi kali ini bukan santapan jasmani. Santapan jasmani 7.30 nanti. Ini santapan rohani kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan santapan rohani ini akan menguatkan roh kita dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuai hasilnya itu selepas Ramadan. Itu yang kita impikan, yang kita inginkan. Latihan-latihan ataupun madrasah Ramadan ini dapat mendidik jiwa-jiwa dan juga hati-hati kita yang kadang-kadang tu lupa dan alpa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua manusia ni tuan-tuan, disebut manusia ni adalah manusia adalah orang pelupa. Manusia itu pun sendiri dah menjelaskan orang yang sentiasa lupa. Bila sentiasa lupa, jadi perlu diingat-ingatkan. Walaupun kadang-kadang sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang tuan, kadang-kadang dia terlupa juga. Terlupa apa yang dia cakap. Itu sebenarnya dalam kita menuntut ilmu ni, perkara selain daripada menuntut ilmu tu adalah kita beramal dengan ilmu. Supaya apa? Bila ada amalan sedemikian, maka kita tidak akan lupa ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dengar, dan mudah-mudahan ibadah kita itu, apa yang kita amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kuliah zuhur kita pada kali ini tuan-tuan, insya-Allah kita nak kongsikan sedikit tuan-tuan berkenaan dengan perkara-perkara untuk kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang menaikkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut bahawasanya ciri-ciri orang yang berjaya itu adalah hari ini dia lebih baik daripada yang semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka di dalam hadis ini nak ceritakan bahawasanya seorang mukmin yang berjaya, seorang yang dikatakan berjaya itu adalah orang yang sentiasa buat planning ataupun buat perancangan dalam belajar, perancangan dia dalam bekerja, perancangan dia bagaimana nak membesarkan syarikat dan sebagainya. Itu dalam keadaan dunia. Tetapi di dalam ibadah juga ataupun dalam kita nak ke arah akhirat, menuju ke alam yang kekal abadi, itu perlu ada perancangan. Kalau tidak, ditakuti kekal abadi itu ataupun kita masuk ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita kepada ilmu-ilmu yang sedemikian, perlunya kita untuk Islam itu sendiri membantu kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, perkara yang sangat besar untuk menaikkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengetahui kekurangan-kekurangan berkenaan dengan diri kita. Penting tuan-tuan. Itu basic ataupun perkara-perkara yang sangat utama dalam diri kita untuk nak naikkan martabat kita tuan-tuan. Kalau kita tidak melihat kepada kekurangan diri kita tuan-tuan, tahap ibadah kita sampai itu, ilmu kita pun tahap itu, pengamalan kita tahap itu, kita akan dapat meningkat. Sebab apa? Dia tidak pernah melihat kepada setiap perkara kekurangan pada diri dia. Dia lebih suka lihat kepada kekurangan diri manusia ni. Itu tak kisah siapa sekali. Macam contoh tuan-tuan, kadang-kadang kita, saya ni kadang berubat dan sebagainya tuan-tuan.
Kadang-kadang datang orang minta bernama nasihat dan sebagainya. Ada seorang tuan-tuan, seorang abang tu, orang yang hebat, bergaji besar, ada pangkat dan sebagainya. Dan ketika dia duduk pada tahap tu, dia dalam keadaan sombong. Sombonglah. Kalau makin hamun pada staff dan sebagainya, kalau tengok paper tak kena dengan dia ambil terus campak muka dia. Ataupun baik-baik buang-buang tu saja. Memang kejam lah. Tapi Alhamdulillah, selepas orang kata apa, dia diberikan hidayah, datang ke masjid. Asalnya Ramadan, asalnya tarbiyah Ramadan. Saya kuliah di sini, dia duduk belakang ketika tu, dia dengar satu-satu. Kemudian dia rasa dia puasa, dia pun sendiri terasa dia berperangai sedemikian. Lalu jumpa, minta nasihat, ada masalah-masalah yang dihadapi. Bermula dengan mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, Iqra dan sebagainya. Alhamdulillah, lepas habis pengajian tu, kita terus kepada nasihat-nasihat tarbiyah, apa masalah, macam mana menangani masalah yang dihadapi. Sebab rahsia dia dengan saya je, kita berdua. Jadi masalah dia begini, solution dia apa? Alhamdulillah, tak ada kelamaan. Apa yang terjadi pada diri dia, tuan-tuan, terjadi pada diri dia adalah dia dapat bina balik. Orang kata apa? Tetap kerja yang sama, tetapi sifat dia berubah. Kalau dulu dia makin hamun, Alhamdulillah, sekarang ni dia banyak bagi chance, bagi orang kata apa, sifat penyayang dia kepada staff dia. Kalau dulu, kalau time lunch hour, tuan-tuan, tempat ni tempat-tempat maksiat lah, disebutlah maksiat lah, tuan-tuan, benda maksiat. Tapi sekarang ni lunch hour saja, bawa semua staff dia nak makan free tak hari ni? Kata. Nak makan tak hari ni? Bos belanja kata, boleh? Kita pergi solat dulu. Solat berjemaah ramai. Walaupun yang staff-staff ni kadang-kadang buat apa? Solat pun kadang solat, kadang tak solat, kadang solat, yang tak solat langsung tak? Yang tak solat langsung tak? Itu sebab apa, tuan-tuan? Bila ketua tu dah berubah, tuan-tuan, dia boleh tarik anak buah terus. Nak tak nak, solat dulu. Alhamdulillah. Itu sebabnya, tuan-tuan, Nabi SAW, tuan-tuan, pertama dia tackle dulu, dia dakwah dulu, tuan-tuan, kepada apa? Kepada pembesar-pembesar Quraisy dulu. Pembesar-pembesar Quraisy. Itu sebabnya sehingga ketika mana Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Nabi sedang berbual dengan pembesar-pembesar Arab, dengan nak masuk dakwah lah. Tiba datang anja'ahul a'ma. Allah Taala tegur Abasa wa Tawalla, masamnya muka. Masamnya muka, dia kata. Nabi, Allah Taala tegur lah, apa masamnya muka tu? Anja'ahul a'ma, ketika datangnya seorang lelaki yang buta. Siapa lelaki yang buta tu? Abdullah bin Umi Ma'tum. Abdullah bin Umi Ma'tum yang buta mata ni. Lalu ketika tu dia dengar percakapan Nabi dengan seorang, dia pun nak tanya soalan dan sebagainya. Jadi Nabi kata tu kali Nabi macam keras sikit lah, macam mau kata apa, mengerut sikit dahi dia, tuan-tuan. Sebab apa? Dia sedang berbual dengan pembesar-pembesar Arab ni, nak tackle untuk masuk Islam. Jadi kalau pembesar Arab masuk Islam, semua anak buah mesti masuk Islam. Jadi ketika itu bukan dosa lah, Allah tegur. Mana dia sebagai seorang Nabi, mana semua dia kena raihkan. Kadang-kadang bila orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, semua dia kena raihkan sebagai seorang pemimpin tadi, tuan-tuan. Baik, itu hasil Ramadan, tuan-tuan. Dalam tarbiyah Ramadan, walaupun seorang itu lebih bermakna, dia dapat ubah diri dia, tuan-tuan, menjadi lebih baik dan juga lebih baik sampai ke hari ini, tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, seterusnya, tuan-tuan, bagaimana kita nak mengetahui kekurangan berkenaan dengan diri kita, tuan-tuan? Maka untuk kita mengetahui kekurangan diri ini dan berubah menjadi manusia yang dekat kepada Allah Ta'ala dan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia harus mengetahui kekurangan kepada diri sendiri. Sebab kata seorang ulama tasawuf, dia kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang ingin mengenal akan dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa kenal diri, maka dia akan kenal Allah Ta'ala. Itu sebabnya untuk kenali, tuan-tuan, dia kata apa? Bila kamu nak kenal Allah, maka kamu pandanglah diri kamu itu pada cermin. Pandang cermin. Waktu kita nak siap-siap, nak pergi tarawih, tuan-tuan, tengok muka kita dekat cermin. Untuk kenali aja.
Maka bila kamu bergerak, bayang itu akan bergerak. Bila kamu diam, bayang itu akan diam. Maka disitulah nak tunjukkan bahawasanya Khalik ataupun pencipta Allah Subhanahu Wa Taala dengan kamu. Allah Taala berkehendak kamu bergerak, akhirnya bergeraklah. Tidak berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala bergerak ke atas kamu, jangan harap selangkah nak angkat mata pun tak ada. Sebab tidak ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tuan-tuan, sebutan ataupun disebut seksa kubur tuan-tuan. Semua tahu soalan dan alam barzakh dan tuan-tuan. Rabbuka, soalan wujud. Kita rasa aku dah hafal, dah boleh jawab. Belum tentu lagi tuan-tuan, sebab yang melafazkan itu bukannya lidah, bukannya mulut, tetapi adalah amalan kita tuan-tuan. Amalan kita. Sebenarnya tuan-tuan, kalimah Allah ni kalau kita pandang betul-betul tuan-tuan, dengan hati yang khusyuk, tawaduk daripada hati sanubari yang dalam tuan-tuan, bukan mudah untuk disebut. Dia sebut Allah, isna Ustaz Allah. Tidak. Tapi kalau disebut melalui jiwa dan hati kita yang bersih tuan-tuan, daripada sudut ketakutan, khauf dan raja, harapan kita pada Allah, nak sebut Allah pun rasa nak ini mata tuan-tuan. Nak sebut Allah pun tak lepas. Mana besarnya kebesaran Allah. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tuan, berapa kali dia bersat ketika nak mengimamkan Allah. Itu maknanya kalimah Allah tu betul-betul yang terpaut kepada hati itu sampai kepada makam ni tuan-tuan. Kita belum sampai tahap tu tuan-tuan. Itu sebabnya setiap daripada kita tuan-tuan, zikir kita, takbir kita tuan-tuan, perlainan perasaan. Orang kita biasa-biasa je. Tanya orang yang luar biasa tuan-tuan, Allah, sonoknya, indahnya, bahagia. Ada orang Allah biasa tak ada siapa. Itu bergantungan pada kita sebut berkenaan dengan amalan tadi tuan-tuan. Jadi untuk kita mengetahui kekurangan diri kita tuan-tuan, untuk kita mencapai keredaan atau mencari ciri-ciri orang yang berjaya itu tuan-tuan, perlulah kita menghadapi 4 perkara. Jadi kita harus melalui 4 perkara tersebut. Yang pertama, kata ulama kemudian, harus berhadapan dengan seorang guru yang mursyid, yang mampu melihat kekurangan dirinya dan mampu untuk mengubatinya. Jadi yang pertama, kita kena ada seorang guru kita. Siapa guru kita tuan-tuan? Yang guru dapat didik kita, yang boleh kita senang dengan dia, kita bertanya masalah, dia boleh jawab balik soalan kita tuan-tuan. Yang boleh, saya ni ada lebih kepada masalah batin peribadi. Macam mana saya ni pemarah, macam mana cara ustaz saya ni sikit-sikit penting, macam mana cara dia. Guru perlu ada. Dia perlu kepada bimbingan guru tadi tuan-tuan. Jadi dia kata seorang guru yang alim dan zuhud akan bimbing muridnya daripada cinta dunia kepada cinta Allah dan juga cinta akhirat. Jadi macam mana kita nak cari guru yang mursyid ni? Macam mana ustaz hari ni penuh. Yang ini kata okey, yang ini kata A, guru ni kata B, guru ni kata C. Nak ikut siapa? Nak ikut Ustaz Azhar ke? Nak ikut belah sini ke? Nak ikut belah sini ke? Contoh. Baik. Jadi kita boleh buat penilaian sendiri tuan-tuan. Antara disebutkan dalam kitab ni tuan-tuan, ciri-ciri guru ataupun mursyid. Seorang guru yang kita boleh jadikan sebagai seorang guru pembimbing kepada diri kita. Yang pertama, dia ajar kita daripada tidak tahu sesuatu kepada tahu sesuatu. Simpan semua boleh ajar tuan-tuan. Yang kedua, dia ajar kita daripada keduniaan ini kepada cinta Allah dan juga cinta akhirat. Yang ketiga tuan-tuan, dia bawa kehidupan kita daripada tidak beramal kepada beramal. Ini ciri-ciri guru. Yang keempat, dia bawa kita kepada permusuhan, daripada permusuhan kepada perdamaian. Daripada panas bara, daripada macam tadi kita sebut tuan-tuan, kita didik alhamdulillah jadi orang yang lemah lembut, orang yang bersifat, orang yang suka kepada perdamaian. Kalau luar kerja ni nak gaduh ni tuan-tuan, nak fight, sekarang ni lebih tenang, alhamdulillah. Yang kelima, seorang guru itu akan bawa kita kepada ubudiyah, kepada ibadat kita. Jadi bawa kita kenal kepada syariat, talaqah, hakikat dan juga makrifat. Apa benda pula syariat itu tuan. Jadi untuk kita dapat redha Allah tuan-tuan, jalan dia perlu. Sebagai seorang manusia yang dekat kepada Allah, yang pertama dia akan ada jalan syariat dulu. Syariatnya apa? Secara ringkas, undang-undang. Dia kena ada undang-undang dulu tuan-tuan. Dia kena ada syariat dulu. Quran, hadis, ulama, pendapat ulama dan sebagainya.
sebagainya. Yang kedua, bila kita dah ada syariat tadi tuan-tuan, baru kita boleh jalan dengan tariqah. Jadi bila ada syariat, kita berjalan tu dia tidak akan sesat. Dia melalui landasan-landasan yang benar tuan-tuan. Kalau syariat tu tak ikut tuan-tuan, itu dia Allah Muhammad Allah tadi. Iktihad ni tuan-tuan. Saya berikrar bahawa sini Allah Muhammad itu, Allah itu adalah Muhammad itu adalah Allah. Cuma daripada segi lafaz sahaja. Buat pandai sendiri tuan-tuan. Syariat tu tak pegang kepah ni, walaupun nampak elok betul-betul lampu tuan-tuan. Sedih. Allah Muhammad Allah dan sebagainya tuan-tuan. Allah. Lebih baik contoh tuan-tuan kita sebut, bila orang yang sebut begini, seorang Islam yang tak sembahyang, tak puasa, tapi di Islam dia minum arak, lebih baik yang ini daripada yang ini. Kenapa pula Ustaz? Sebab lafaz dia tadi dah mengeluarkan dia daripada Islam. Yang ini, yang minum arak, Ustaz dia, kau percaya Islam? Percaya Islam. Kenapa minum arak? Tak dapat nak tahan. Jadi dia sifat dia fasik, derhaka. Yang ini, lafaz dia memang dia kata tak percaya langsung. Dia kata Allah Muhammad Allah, akidah dia. Itu sebabnya perbandingan ni saya ambil daripada hadis Nabi SAW dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika mana Nabi SAW berjalan di padang pasir pada malam tu, dan ketika itu Abu Zar Al-Ghifari ketika itu diikut daripada belakang. Dia lihat Nabi SAW sedang berkata sesuatu dengan seseorang itu. Lalu Nabi patah balik. Abu Zar terdengar perbualan ataupun Abu Zar terdengar Nabi seolah-olah tersenyum, dan Nabi sebut sekali pun minum arak. Jadi Nabi Abu Zar tanya, ya Rasulullah, aku masuk sekali pun minum arak. Dia kata apa? Tadi yang kau lihat tadi aku dengan seseorang itu adalah Jibril datang memberitahu aku bahawasanya semua umat kau boleh masuk syurga kecuali orang yang syirik saja. Semua. Lalu Nabi kata, sekali pun dia berzina kan? Sekali pun dia berzina kan? Dia tanya begitulah. Jadi Nabi SAW sebut apa? Ya, wahai Jibril, sekali pun dia melakukan zina kan? Dia kata, ya. Sampai 3 kali Nabi tanya. Yang keempat, Jibril jawab apa? Sekali pun dia minum arak, dia tetap boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan dia tak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya perbandingan yang saya bagi itu ambil daripada kisah tadi hadis Nabi SAW. Maknanya orang masuk minum arak, dia boleh masuk syurga, tetapi dihukum dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sampailah habis, barulah dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita perlu kepada syariat dan syariat. Betul. Syariat kena tegak dulu tuan-tuan. Kadang-kadang dulu saya jumpa tuan-tuan, ilmu yang pertama yang kita nak pegang apa? Tasawuf. Tasawuf tu di dalam salah satu daripada kebenaran, tetapi yang pertama syariat dulu. Pegang syariat dulu. Tauhid, fiqh, tasawuf betul, tapi bukan tasawuf semata-mata saja. Tasawuf tanpa fiqh pun tak boleh, fiqh tanpa tasawuf tak boleh. Tauhid yang utama itu kena ada. Jadi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita ada syariat tadi, perjalanan kita insya-Allah melalui jalan yang benar. Kita tahu mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang, mana ada rimau, mana buaya, tak akan kita masuk ke buaya. Jadi pilih jalan yang itu. Kemudian selepas itu kita sampai ke destinasi tadi, apa yang kita rasa? Seronoknya, happy, alhamdulillah. Ini nama hakikat tadi. Hakikat di dalam perjalanan kita syariat tariqah tadi, hakikat alhamdulillah sampai pun di tempat yang kita idam-idamkan. Jadi bila kita sampai pun kita rasa kemanisan seronok. Bila kita seronok tuan-tuan, apa yang kita ucapkan tuan-tuan? Alhamdulillah. Apa yang kita ingat? Allah Ta'ala yang mengizinkan. Itu adalah makrifat tadi tuan-tuan. Ini secara ringkas. Kalau pembahasan tasawuf banyak lagi tuan-tuan. Mana hakikat tu, rasa kemanisan, makrifat tu kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya perjalanan dalam dunia kita ini tuan-tuan, Allah Ta'ala susun supaya apa tuan-tuan? Tauhid ni apa? Tauhid ni adalah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya masuk syurga. Betul? Masuk syurga itu ganjaran Allah Ta'ala, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala susun segala amal ibadah kepada kita, tujuannya betul-betul untuk zatnya, untuk dikenal, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita
akhirat kelak tuan-tuan, semua orang mukmin tuan-tuan, insya-Allah boleh berjumpa, boleh lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah kita tak boleh jumpa. Ahlussunnah wal Jamaah dia boleh jumpa. Tapi macam mana? Jangan dipikirkan macam mana tuan-tuan. Itu lebih indah daripada syurga dan segala-galanya tuan-tuan. Baik. Jadi itu ciri-ciri guru-guru yang mursyid. Ada 5 yang kita kongsikan tadi tuan-tuan. Baik. Yang pertama kena ada seorang guru yang mursyid yang dapat bimbing kita. Yang kedua tuan-tuan, nak tahu kelemahan kekurangan diri tuan-tuan. Yang kedua, kita perlu kepada sahabat yang benar dan juga beragama. Berapa lama kita dah kawan dengan tuan-tuan? Contoh, kita duduk dalam surau ni tuan-tuan, kawan kita dengan Tuan Haji, berapa lama dah kita berkawan? Betul? Tapi berapa banyak kita tegur kawan kita itu tentang kesilapan-kesilapan. Bukan suruh tegur orang apa tuan. Kita bisik kepada dia, tadi tu tak apa-apa ni hidup. Cuba jangan kasar dah, lembut sikit. Kita komen kepada kawan kita. Soal itu sebabnya sahabat yang benar dan beragama ni, dikatakan dalam kitab, lalu dijadikan teman tersebut sebagai pengintip segala kekurangannya agar dapat memberitahu apakah kekurangan yang terdapat pada diri. Jadi cari kawan yang dapat tegur kita. Ataupun kalau kita dah lama kawan, kata kepada kawan tadi, kalau ada benda-benda yang lemah pasal diri aku, tegur. Ataupun tanya balik, apa benda orang tak suka pasal saya? Contoh, kena tanya tuan-tuan, kena latih. Kalau tidak, kita tak akan jadi manusia yang terbaik. Sebab apa tuan-tuan? Dalam hadis Nabi SAW, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sekiranya Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada orang yang menunjukkan kekuranganmu. Lalu beliau bertanya kepada Salmanul Farisi, kata, apakah yang sampai kepadamu tentang diriku yang tidak kamu sukai? Lalu Salman jawab meminta agar Umar radhiyallahu anhu tidak menanyakan hal itu kepadanya. Tetapi tetap juga Umar mendesak dan bertanyakan hal tersebut. Lalu Salman jawab, dia kata apa? Telah sampai kepadaku bahawa engkau mengumpulkan 2 makanan, lauk dan hidangan di atas satu meja, dan engkau mempunyai 2 tempat, satu tempat siang dan satu tempat malam. Maknanya nak cerita apa tuan-tuan? Dia mewah sikit daripada rakyat Mahain tuan-tuan. Dia pemimpin tuan-tuan. Rumah sendiri lain, rumah Perdana Menteri kan, walaupun dia naik jadi Perdana Menteri, dia ada rumah dia. Dia ada driver dia, dia ada kereta khas dia. Walaupun menteri besar sekali pun tuan-tuan, itu diberikan. Jadi persoalan ni rakyat bangkitkan tuan-tuan. Rumah boleh dah, dia senang, syok, tidur atas kata lembut, kita diperat, contoh itu tuan-tuan. Jadi rumah kata apa lagi? Apa ada lagi tak selain daripada tu? Apakah tanyakan rumah selepas tu tuan-tuan? Cuba kau pergi tangkap orang tu. Dia tak buat kita tuan-tuan. Tak suruh tangkap pun. Siapa yang cakap? Lalu dia kata apa situ tuan-tuan? Umar kata apa? Maka 2 yang tersebut itu sudah cukup penyesalan bagi. 2 benda yang dikomen oleh rakyat tersebut tentang diri aku tu menjadi satu penyesalan bagi. Maknanya dia muhasabah diri tuan-tuan. Ini Umar ni tuan-tuan yang kita kenal keras orang dia. Keras di luar, lembut di dalam. Itu yang kita kenal. Kita ini lembut di luar, keras di dalam. Bila lembut di luar, tak apa, okey, okey. Dalam tu habis tuan-tuan. Itu yang terjadi sihir, santau, apa lagi tuan-tuan. Macam-macam dia hantar dan sebagainya. Senyum, tak apa, okey, tapi dalam hati tuan siap kan. Baik kita jadi orang Arab Pakistan tuan-tuan. Dia tak buat hati dia dekat situ juga dia habis. Macam saya di Yaman tuan-tuan. Bergaduh tambah. Kawan baik tu gaduh tambah. Arab gaduh tuan-tuan, buka sibar. Belakang dia capal. Mata muka tuan-tuan. Gaduh, kali betul-betul tuan-tuan. Kita hari ni gaduh. Angkat kepala je. Angkat bahu je. Dah gaduh betul-betul tak nampak sangat tak? Adalah satu dua tuan-tuan. Bukan suajak gaduh tidak nak. Bangsa Arab tuan-tuan. Habis itu juga. Daripada atas gaduh sampai ke bawah tu, sambung. Habis gaduh tu pijar balik habis lah. Tapi besok jumpa balik tuan-tuan, duduk satu meja, minum kopi. Syai, teh. Boleh duduk lagi. Semalam kau gaduh. Terus mana masalah tu kena settle lah. Mana habis kat situ. Kita 7 keturunan tuan-tuan. 7 keturunan tu. Atau jadi sumpah masuri tuan-tuan. Sumpah masuri 7 keturunan tadi tuan-tuan.
Jadi perkara ni tuan-tuan kita nak kena betul-betul kena bersihkan daripada diri kita tuan-tuan. Itu Umar tuan-tuan. Jadi satu kisah Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, dia kata apa? Engkau adalah teman rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang-orang munafik. Jadi Huzaifah ni sahabat Nabi, dia pegang database nama-nama senarai-senarai orang-orang munafik. Jadi dia tanya, adakah engkau melihat pada diriku terdapat bekas nifak ataupun munafik itu sendiri? Lalu sedangkan Umar adalah khalifah Rasulullah SAW. Lalu Huzaifah kata tak ada. Sampai tahap macam itu pula. Risau dia, takut nama dia ada dalam kategori munafik, padahal dia dah confirm masuk syurga dah tuan-tuan. Radhiyallahu anhu. Redha Allah 10 tergolong 10 sahabat yang confirm masuk syurga Allah SWT tuan-tuan. Nabi dah klaim awal dah tuan-tuan. Kalau kita ni belum lagi masuk syurga tuan-tuan, kalau tok guru kita klaim ikut dia masuk syurga, hati-hati dah tuan-tuan. Itu geng scammer tuan-tuan. Itu semua itu scammer. Macam saya tuan-tuan, setiap hari besok, setiap hari Ahad kita ada apa-apa mengajar Al-Quran khusus untuk GISP, GISPH dia tuan-tuan, Global Ikhwan apa? Tengok nama Al-Arqam tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, satu kita selut dengan dia, mereka tak adalah ada sesat, tidak lah. Maka kita mungkin ada yang tak boleh mengaji Quran, kita ada Quran, mana buat satu. Kemudian pengajian-pengajian tauhid dan sebagainya yang jauh dari guru-guru juga tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Mungkin selepas dah habis tu orang dah tak tahu ke mana. Jadi alhamdulillah majlis agama Islam Selangor tuan-tuan buat satu pembersihan lah. Mana yang tak betul tu dia betul, mana tak ada dah masalah besar sangat. Cuma mana yang tak sopan tu dia betul. Alhamdulillah. Tapi satu benda yang hebat orang ni tuan-tuan, ukhuwah. Duduk Melaka. Bayangkan tuan-tuan, duduk Melaka setiap minggu datang mengaji Quran. Melaka tak ada, kita tak buat lagi. Datang ke Rawang, datang setiap minggu. Kuat tak kuat tuan-tuan, ukhuwah mereka kenal, tak ada satu yang lain tuan. Oh ni kenal. Kuat tuan-tuan, boleh istiqamah setiap minggu datang. Itu benda yang saya tabikkan tuan. Tim ni tuan-tuan. Dia bukan kita pandang semua buruk tuan-tuan. Yang salah tu tetap salah. Tapi yang kebaikan, ukhuwah, semangat, 800 peserta tuan-tuan. 800 peserta. Bertempat di sekolah rendah country home sana tuan-tuan. Di tempat kan ada 23 guru yang mengajar di sana. Dia ada buat 5 kelas. Saya mengajar yang kelas bawah tuan-tuan, yang sakit-sakit, yang duduk atas kursi, yang saya mengajar. Sampai kita mengajar Quran, tapi tu dah kita rokiah sikit, kita urut sikit dan buat seronok tuan-tuan. Sebab saya ada perbuatan Islam. Jadi kita boleh seronok lah situ sambil dia dapat belajar, dapat mengaji Quran, dapat pula kongsi ilmu perbuatan, urut pula dah orang kursi tuan-tuan, duduk kan gelap, duduk gelap tuan-tuan. Jadi kita urut sikit semua sikit. Alhamdulillah. Jadi teknik dakwah, teknik kita nak mengajar kena berbagai lah, biar dia rasa seronok tuan-tuan. Baik. Itu yang kedua tuan-tuan, mencari sahabat yang benar dan juga beragama. Jadi itu sahabat yang sebenar tuan-tuan, dapat tegur kita tuan-tuan. Bukan sahabat yang selalu mengiyakan kita tuan-tuan. Kita salah pun dia mengiyakan. Itu bukan sahabat yang benar. Itu namanya pengampu tuan-tuan. Itu namanya pengampu. Baik, yang ketiga tuan-tuan, kita lihat melihat tuduhan musuh melalui perkataan mereka. Ini benda yang paling berat sekali kita nak buat tuan-tuan. Dalam hidup kita tuan-tuan, pasti ada orang yang tak suka dengan kita. Itu normal tuan-tuan. Kita buat A, orang tak suka. Kita buat B, orang tak suka. Kita buat C, orang tak suka tuan-tuan. Kita buat semua, ada juga yang tak suka. Jadi nak memuaskan semua lidah-lidah bulat-bulat manusia memang tak akan puas tuan-tuan. Jadi apa yang perlu kita buat mengikut kadar kemampuan yang kita mampu buat kata-kata itu yang sebaik-baiknya tuan-tuan. Jadi bila dia kata yang ketiga ni tuan-tuan, melihat tuduhan musuh melalui perkataan mereka, sesungguhnya mata musuh yang penuh dengan kemarahan sudah pasti akan mencari kesilapan dan juga kekurangan kita. Itu sifat musuh tuan-tuan. Dia akan attack kita. 10 kebaikan kita tak nampak, 20 kebaikan kita tak nampak. 3 tahun kita mentadbir surau ni, mentadbir surau, tak nampak kebaikan langsung, buruk je. Ini perangai orang tuan, mata di mata masyarakat tuan-tuan. Surau ke masjid dan sebagainya tuan-tuan. Itu biasalah tuan. Tak nampak yang baik, semua dia yang buruk saja tuan-tuan. Jadi dia ada di sini yang boleh kitab tuan-tuan.
Maka bila dia nampak kesilapan kita dan kekurangan kita, ambillah kemanfaatan itu yang ditegur itu dengan jalan sabar. Dengan jalan sabar terhadap segala tuduhan, dan andai kata apa yang dikata itu musuh itu daripada hal kekurangan diri kita, itu benar-benar berlaku dan ada pada diri kita sendiri, maka ubahlah ia kepada kebaikan dan juga bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ambil jalan sabar dulu atas tuduhan yang diberikan, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kita. Itu sebab tuan-tuan, satu nasihat ataupun wasiat Nabi Isa AS kepada Nabi Yahya, dia kata, wahai Yahya, aku nak wasiatkan kau satu ilmu. Apa dia? Lalu Yahya kata apa? Apakah wasiat berkenaan wahai Isa? Lalu Isa sebut apa? La taghdab, janganlah engkau marah. La taghdab. Hadis berkenaan dengan marah, tuan-tuan. Lalu Isa kata, apa maksud kau dengan la taghdab tadi? Lalu Nabi Isa kata apa? Jikalau ada orang datang kepada kau menceritakan keburukan kau dan memang kau telah lakukan perkara tersebut, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya perkara ini memang salahku dan aku mohon agar Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa aku dan aku menyesali atas dosa berkenaan. Yang kedua, kalau ada orang datang menceritakan tentang perkara yang kau tak buat, yang berbentuk fitnah, maka katakanlah kepadanya, ucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada dia sebab sudi menghadiahkan barang yang bernilai kepada diri kau. Apa dia terlepas dia? Orang yang fitnah, orang yang memaki hamun, orang yang pukul orang, orang yang mencederakan orang, atas setampar pun tuan-tuan boleh claim akhirat pahala dia. Dan tanpa kita tuan-tuan, kita tak balas sabar, akhirat kita boleh claim tuan-tuan. Itu jawapannya tuan-tuan. Boleh claim ni akhirat lah tuan. Jadi ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang-orang yang muflis. Hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari.